Guys, korang dah tahu belum? Heboh baru-baru ni tentang kajian seorang doktor iaitu Dr. Ryu menyatakan bahawa rata-rata IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Dan juga dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa jika kurang lagi 8, paras IQ rakyat Indonesia akan sama dengan gorila. Oh my god, seriously? Ini bukan hal yang boleh kita buat gelak tawa, menertawakan jiran kita dan sebagainya. Tetapi aku pandang isu ni sebagai isu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian dan penekanan terhadap pendidikan sebenarnya. Aku tak nak sentuh isu tentang pendidikan di Indonesia, tetapi kita lihat sahaja pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah, kerajaan kita menerapkan pendidikan daripada sejak kecil sehingga habis sekolah menengah. Pendidikan juga diberi secara percuma, di mana kerajaan banyak menanggung perbelanjaan untuk pendidikan. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya beruntung dan harus rasa bersyukur sebab kita duduk dekat Malaysia. So kita dapat banyak benda manfaat daripada kerajaan yang diberikan kepada kita, terutama daripada kesihatan, pelajaran dan sebagainya. Jadi terus terang aku kata, aku bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Malaysia. Kepada jiran kita Indonesia, semoga urusan dipermudahkan. Dan pesanan aku, IQ tu sangat penting sebab apa? Itu menunjukkan taraf pendidikan kita di mana di mata dunia. Bye. Assalamualaikum.